Dan bagi yang belum, jadikan Al-Quran, bulan Ramadan sebagai permulaan untuk bersahabat dekat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Apabila menyentuh tentang bulan Ramadan, ia tidak terpisahkan dengan satu entiti yang cukup besar dan penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, iaitu Al-Quran. Kalamullah Azza wa Jal. Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, dan itu adalah seperti yang Allah Ta'ala sendiri tetapkan dan sebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Selepas mana Allah memberikan pensyariatan puasa dalam bulan Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan kemudian ayat 184 berkaitan dengan kelonggaran-kelonggaran rukhsah dalam bulan Ramadan, dan Allah mulakan pada ayat yang seterusnya dengan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran yang mana memberikan petunjuk, memberikan hidayah dan juga untuk memberikan sesuatu dapat dibezakan antara yang benar dan tidak daripada Al-Quran itu kepada seluruh manusia. Maka apabila kita bercakap tentang Al-Quran ini, sahabat-sahabat sekalian, dalam bulan Ramadan, ia perlu menjadi satu sahabat yang benar-benar dekat dan hampir dengan kita.